Assalamualaikum. Hari ini saya nak tunjukkan anda cara untuk membiakkan pokok money plant. Pokok ini sangat sesuai untuk indoor dan juga outdoor. Dan pokok ini sangatlah cantik, senang dijaga dan senang dibiakkan. Pokok ini sudah ada harga sekarang dan saya ingin tunjukkan anda cara membiakkannya. Jom. Baiklah, mula-mula korang potong bahagian yang panjang, iaitu bahagian yang selalunya dia terlebih daripada pasu dan dia sangat panjang, berjurai. Korang potong dan korang potong 1 ataupun 2 cm daripada daun dan dahannya, seperti dalam video ini. Okey, potong sampai habis. Kemudian korang sediakan air dan juga bekas yang sesuai. Kemudian dapatkan bekas sesuai, letak setiap dahan dan ke dalam botol yang berisi air. Pastikan daun di atas dan batangnya tenggelam di dalam air. Dalam beberapa bulan, insya-Allah batangnya akan keluarkan akar yang banyak dan korang boleh pindahkan ke dalam pasu dan tanam di dalam tanah yang sesuai. Untuk pengetahuan anda, pokok ini, money plant ini sesuai untuk outdoor dan juga indoor. Paling sesuai adalah untuk indoor. Kalau korang nak letak di outdoor, pastikan tempatnya bertutup, iaitu beratap dan tidak direct cahaya matahari. Dan dia sangat sesuai berada di balkoni rumah anda dan juga di dalam rumah anda untuk memberi kesegaran yang berpanjangan. Kemudian setelah siap, letak botol dan juga benih anda tadi ke tempat yang selamat dan pastikan kena cahaya matahari untuk dia keluarkan akar. Setelah beberapa bulan, bila dia dah keluar akar, kita boleh tanam menggunakan tanah hitam dan campur dengan tanah biasa di dalam pasu. Sabar, jangan lupa subscribe Viral Over Channel. Please, butang kat bawah ni je. Okay? Thank you. Sorry, it's DJ.